Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam memartabatkan budaya membaca. Saya Nur Azra Damia binti Muhammad Rafi'i. Saya berumur 11 tahun dan merupakan murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Seri Bahagia yang terletak di Sungai Besar, Selangor. Pada hari ini, saya sangat teruja untuk kongsikan sebuah buku yang bertajuk Teroka Sains Siri 4. Buku ini ditulis oleh Dr. Wan Fahmi dan Dr. Nur Anis. Merupakan terbitan Teroka Sains Sendirian Berhad pada tahun 2021. Buku ini mempunyai sebanyak 151 muka surat. Buku ini berharga RM35. Baiklah, saya akan terangkan sedikit tentang buku ini. Di dalam buku ini, penulis membawa para pembaca mengembara dan meneraka tentang sains yang menarik dan unik di 74 buah negara. Negara Chile mempunyai gurun Atacama. Gurun Atacama ialah gurun bukan polar paling kering di dunia. Secara purata, kawasan ini menerima kurang 1 mm hujan setahun. Sangat kering. Walaupun gurun ini paling kering, tetapi gurun Atacama adalah tempat paling sesuai untuk mencerap bintang-bintang di angkasa lepas pada waktu malam. Akhir kata, buku ini sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan kerana membuka minda saya untuk keunikan dan keindahan di setiap negara. Adat berpatih di Negeri Sembilan. Membaca buku banyak pengetahuan. Sekian, terima kasih.